Adakah anda penyokong setia mereka? Bersorak menyokong Harimau Muda tak kala meraihkan kemenangan di Stadium Gelora Bung Karno. Adakah anda akan terus kekal menyokong skuad negara biarpun mereka berhadapan dengan kekalahan di Bukit Jalil? Mungkin ramai yang tidak mengetahui, di satu sudut stadium, setiap kali perlawanan yang membabitkan pasukan kebangsaan ialah kehadiran sekumpulan penyokong fanatik yang meniupkan semangat, setia melaungkan sorakan biar apa jua keputusan perlawanan. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai Ultras Malaya. Menang atau kalah, mereka menjanjikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Dini hari di lapangan terbang Tambang Murah LCCT. Sejurus tamat menyaksikan perlawanan akhir, lebih 1,000 penyokong membanjiri kompleks ini. Inilah suasana 2 jam selepas Malaysia sah menggondol Ibu Mas Sukan SEA 2011. Umpama pesta, rakyat pelbagai golongan berkongsi kegembiraan. Jam 4 pagi, mereka masih setia berdiri menanti ketibaan wira-wira negara yang telah mengembalikan maruah bola sepak negara. Kesabaran menanti selama 7 jam terubat sebaik melihat kemunculan skuad Harimau dari balai ketibaan. Apek dan Nazmi mendapat tumpuan selepas aksi memuka mereka dalam perlawanan akhir itu. Fenomena Harimau Malaya turut membuka peluang ekonomi kepada peniaga kecil. Deretan gerai yang menjual jersey dan cenderahati skuad Harimau Malaya menjadi tumpuan pengunjung setiap kali tiba perlawanan membabitkan pasukan negara. Ultras Malaya, itu nama yang diberikan kepada kumpulan ini. Bertitik tolak daripada kegagalan pasukan negara pada Piala Asia 2007, sekumpulan sahabat karib memutuskan sesuatu perlu dilakukan bagi mengembalikan maruah dan sokongan kepada pasukan negara. Kumpulan anak muda mula mengumpulkan satu matlamat dan juga inisiatif untuk menyatukan anak-anak muda, suara anak-anak muda untuk menunjukkan bahawasanya masih ada yang sayang kepada pasukan Malaysia, masih ada yang rasa tanggungjawab kepada pasukan negara kita.
pengaruh gerakan Ultras Malaya turut bercambah ke beberapa buah negeri. Aura kumpulan fanatik ini diambil daripada semangat penyokong kelab-kelab bola sepak terkemuka dunia. Pergerakan Ultras itu sendiri datang daripada pengaruh daripada luar, sebab kami ada melihat daripada luar dia punya suasana bola sepak di sana sangat hidup. Satu tenaga yang luar biasa tu diserap oleh para pemain dan juga para jurulatih untuk menjadikan mereka lebih bertenaga, bersemangat. Mana tahu mungkin boleh merubah keputusan perlawanan. Gerakan ini tidak berkonsepkan keahlian berdaftar. Ia hanya berteraskan semangat kekitaan bebas disertai sesiapa saja. Pengaruh Ultras Malaya semakin terasa. Semangat bantu-membantu sesama penyokong menghidupkan suasana menjelang perlawanan. Mereka tertarik dengan sendirinya. Mereka masuk tanpa dipaksa oleh sesiapa dan mereka mengikut disiplin-disiplin yang kami tetapkan supaya pergerakan itu, kerjasama itu begitu padu. Sorakan dan semangat diberikan sebelum pemain melangkah masuk ke padang lagi. Malaysia bertemu Bahrain dalam perlawanan kelayakan Olimpik 2012. Selari dengan pencapaian, dengan perkembangan pasukan Malaysia yang begitu cemerlang dan juga peningkatan struktur liga kita sendiri menyebabkan bilangan mereka yang digelar Ultras ini semakin bertambah daripada tahun ke tahun. Pasukan negara yang memainkan peranan penting menjadi nadi kepada perkembangan dan pertambahan bilangan Ultras di Malaysia ini. Sepakan kaki kiri Nazmi menggemparkan Stadium Nasional Bukit Jalil. Bagi Ultras Malaya, mereka menggunakan dua cara bagi menghasilkan lagu sorakan. Penyerapan bermaksud daripada luar. Apa saja irama, apa saja chants, apa saja lagu yang difikirkan menarik untuk diserap, dibawa masuk ke dalam stadium di negara kita, diserap. Kemudian yang kedua ialah penciptaan. Penciptaan itu adalah hasil daripada Ultras sendiri. Menggunakan warna hitam dan kuning dengan coran kata anti The Last Rebel, kelibat mereka ketika menyaksikan perlawanan bola sepak mudah dikenali. Kedudukan selesa 2-0 tidak kekal lama. Pasukan negara dikejutkan dengan 3 gol dalam masa 6 minit yang sama sekali meranapkan harapan penyokong. Ketika perlawanan berbaki kurang 5 minit, ada antara penonton sudah mula meninggalkan stadium dengan perasaan kecewa. Namun, Ultras Malaya memilih untuk tetap setia sehingga siulan whistle penamat. Ladies and gentlemen, putar reserve for Malaysia 2, Bahrain 3. Biarpun kalah, sokongan mereka tidak berbelah bagi kerana bagi Ultras Malaya, kesetiaan kepada pasukan negara muktamad tanpa syarat. Selagi nama Malaysia masih tercatat di peta dunia, selagi nyawa rakyat-rakyat Malaysia masih di badan, selagi itu jiwa perjuangan dan api yang menyala dalam diri setiap mereka yang bergelar Ultras ni akan terus menyala dan memberikan sokongan menjalankan tanggungjawab kepada negara.
teruskan